Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar Malaysia? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini hari Sabtu yang mulia, kita buka hari kita hari ini dengan kita bersalat fardu subuh secara berjamaah. Kita mendoakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini Allah berkati pagi kita, alhamdulillah. Dan para penonton sekalian, alhamdulillah, kita teruskan dengan program pengajian ilmu kita seperti biasa, program Tanyalah Ustaz TV9. Dan pagi ini para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita akan berbicara topik kita ini pun dai. Baik, para penonton sekalian yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita buka gelanggang bicara kita pada pagi ini, saya ingin mengajak para penonton untuk sama-sama kita merujuk kepada surah Ali Imran ayat 110 untuk sama-sama kita baca, tekuni dan kita fahami maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam ayat ini surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan kamu juga melarang ataupun mencegah perkara-perkara yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalaulah ahli kitab itu beriman sebagaimana yang semestinya, minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka, tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka ialah orang-orang yang fasik. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika mana mengulas ayat ini dalam surah Ali Imran ayat 110, bagaimana Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya telah mengatakan, ayat ini memberikan faham kepada kita sekalian umat manusia bahawasanya kita umat Muhammad adalah semulia-mulia umat yang dilahirkan ataupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pengiktirafan kepada kita semua umat Muhammad sebagai khaira ummah, sebagai umat yang terbaik. Kenapa? Kerana jawapannya selepas itu ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana kita semua ini menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah kemudaratan ataupun kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagaimana dalam tafsir
fi dhilalil Quran, antaranya penulisnya iaitulah Sayyid Qutb telah mengatakan tugas dakwah ini merupakan perkara yang sangat penting untuk dijulang ataupun dipikul oleh kita semua umat Islam di atas beberapa sebab. Yang pertama, untuk kita merawat penyakit masyarakat, dan yang kedua kerana apa? Kerana tentulah tugas dakwah ini adalah tugas yang diwariskan oleh para rasul, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Pada setiap umat itu Allah lahirkan ataupun Allah bangkitkan seorang rasul untuk menyebarkan risalah. Apa dia? An i'budullah, untuk menyeru sekalian umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajtanibut taghut, dan menjauhi perkara-perkara yang taghut. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam perkara ini juga saya nak mengajak para penonton yang dirahmati Allah taala sekalian untuk bersama-sama berinteraksi dengan saya. Rakan-rakan Facebook kami seperti biasa, di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV9 main page, boleh saudara tulis ataupun titipkan soalan-soalan ataupun pandangan-pandangan untuk saya bacakan, untuk kita berkongsi sama-sama. Dan para penonton ataupun peminat tegar rancangan Tanyalah Ustaz, seperti biasa taliannya 03 5569 0349, dan WhatsApp seperti biasa 011 1692 3296. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang mesti kita fahami bersama, iaitulah umat Muhammad adalah sebaik-baik umat pilihan, umat yang terbaik. Kerana apa? Kita menjunjung tinggi titah perintah Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan perkara-perkara ataupun menyeru perkara kebaikan, dan kita mencegah perkara kemungkaran, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, di dalam literature akademik ataupun buku-buku, kitab-kitab, risalah-risalah yang berkaitan dengan ilmu dakwah, antaranya kitab Al-Madkhal ila Usul ad-Da'wah ataupun ila ilmu dakwah, yang dituliskan oleh banyak pengarang, antaranya Dr. Fadilatul Dr. Abdul Karim Zaidan, kemudian Dr. Abdul Fattah Al-Bayanuni. Mereka telah mengatakan, berpandukan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, satu lagi ayat Allah sebutkan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan seterusnya itu. Bagaimana ini menjadikan satu hukum kepada kita, diistimbatkan hukum pada kita. Tugas dakwah ini hukumnya adalah wajib kepada sekalian umat Islam, ya. Sekalian umat Islam adalah wajib untuk berdakwah mengikut kemampuan masing-masing. Dipecahkan lagi, hukumnya itulah fardu kifayah. Maknanya fardu kifayah, apabila ada sekumpulan manusia melakukan tugas-tugas dakwah, maka terselamatlah umat Islam yang lain. Kerana apa? Ada pihak yang melakukan tugas dakwah. Itu fardu kifayah. Walau bagaimanapun, ada juga pandangan ulama mengatakan dakwah ini adalah fardu ain kepada setiap individu Islam, individu Muslim. Kerana apa? Kalaulah waktu itu dah tak ada orang lain dah untuk berdakwah, hanya kita sahaja, maka berpandukan kepada kudrat ataupun kemampuan masing-masing, mestilah kita berdakwah. Baik hadirin para penonton sekalian, kita nak sambut soalan Facebook kita yang pertama, datangnya dari Puan Nur Rahmah Mahkota. Assalamualaikum Ustaz Zarifi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu mengkritik peserta da'i. Terima kasih. Saya kira Puan Nur Rahmah ini peminat setia rancangan da'i pendakwah Nusantara di TV3 setiap hari Ahad jam 9 malam. Terima kasih banyak-banyak, bukan mengkritik tetapi saya memberikan ulasan dan bimbingan. Dan soalannya disebut ataupun ditanyakan kepada kita, bagi ceramah ataupun apakah kita pun da'i? Apakah maksud kita pun da'i dan apakah ciri-ciri da'i? Mohon pencerahan. Baik hadirin semua, soalan ini sangat menarik. Saya berhenti seketika, kita jawab selepas ini soalan Puan Nur Rahmah. Berhenti seketika.
hadirin semua, terima kasih kerana terus kekal setia bersama kami. Tanyalah Ustaz TV9 seperti biasa. Bila tiba program kita ni 7 pagi, jangan buka siaran lain. Buka program kita sahaja. Tentu dapat manfaat, insya-Allah. Baik, soalan Puan Nur Rahmah tadi, apakah maksud kita ini pun da'i? Baik, ta'rif da'i ataupun pendakwah. Da'i ini perkataan bahasa Arab, bahasa Melayunya ialah pendakwah. Dalam ilmu dakwah, Dr. Abdul Karim Zaidan ataupun Dr. Abdul Fattah Al-Bayanuni dalam kitab mereka, dalam Al-Madkhal ila Fiqh Ad-Da'wah, mereka telah menterjemahkan dakwah itu bermaksud hathun nas 'alal khair wal huda. Mengajak, memujuk, ya, mengajak orang ini 'alal khair wal huda, kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ajak orang buat baik dan larang ataupun cegah, halang orang daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Bisa'adat al-ajil wal ajil. Mudah-mudahan dengan kita melakukan perkara-perkara tersebut, ajak orang buat kebaikan, ajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cegah dan halang orang daripada melakukan kemungkaran, mudah-mudahan inilah akan memberikan kebahagiaan di atas dunia ini dan akhirat nanti. Ini merupakan terjemahan ataupun ta'rif ringkas yang kita boleh faham bersama. Baik, hadirin semua, bila kita faham ta'rif ini, maknanya apa juga yang kita lakukan di atas dunia ini, syaratnya nombor 1, kita ajak orang buat kebaikan. 2, kita ajak orang kembali kepada Tuhan. 3, kita cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Mudah-mudahan ini adalah masuk kerja-kerja dakwah. Luas bukan, tuan-tuan sekalian? Luas, ya, takrif dakwah ini. Dan fahamlah kita berpandukan kepada takrif ini. Bila sebut dakwah ataupun da'i, bukanlah hanya senya kita mesti ceramah, pidato, ucapan, tidak, ya. Ajak orang buat kebaikan. Mungkin tengah-tengah minum, ya, teringat satu pesan orang tua-tua yang baik-baik, kan, kita sebut, itu juga dakwah. Kita bernyanyi ataupun kita berpantun, bersajak yang ceritakan kepada orang tentang kebaikan, ajak orang buat baik kepada Allah, ajak orang buat baik kepada manusia, itu juga dakwah. Kita pandai, ya, menulis seni kata lagu ataupun skrip-skrip filem, drama dan sebagainya. Buat yang baik, buat yang terbaik, mengajak orang untuk kembali kepada nilai bertuhan, itu juga, ya, dikira sebagai dakwah. Dan tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, alhamdulillah saya pagi ni ditemani oleh rakan-rakan kru teknikal. Pagi-pagi hari lagi, lepas-lepas subuh dah standby dalam studio ni. Ya, untuk conduct kamera kita ni, alhamdulillah, ya. Subhanallah, sahabat-sahabat kita ini juga mereka ada saham dalam saham dakwah. Walaupun yang bercakapnya saya seorang, tetapi sahabat-sahabat kita inilah juga terlibat dalam saham dakwah. Kerana kalaulah tidak ada sahabat-sahabat juru kamera, sahabat-sahabat kru teknikal kita hari ini, program kita ini tidak dapat dilangsungkan dengan jayanya. Jadi ini luas takrifnya dakwah. Baik, hadirin semua, ada beberapa ciri yang disebutkan oleh para ulama kepada kita. Bila sebut pendakwah ini ada beberapa ciri. Antaranya dalam Syekh Muhammad Abdul Fattah Al-Bayanuni, beliau menyeraikan 12 ciri-ciri seorang da'i ataupun seorang pendakwah. Saya nak sebut beberapa perkara sahaja. Yang pertama, apa yang disebut oleh beliau ialah seorang pendakwah ini ialah mestilah berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Maknanya kita mesti berusaha, tuan-tuan puan-puan para penonton sekalian, untuk kita menjadi penyeru kebaikan, penyeru manfaat. Kita berusaha untuk kita memperbetulkan muhasabah diri kita dahulu. Janganlah kita ajak orang, kita sebut kepada orang perkara ini perkara yang baik, kena buat ini ke buat itu, tiba-tiba kita tak buat. Dalam Al-Quran Allah sebut atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya, Allah sebut kepada kita, apakah boleh, ya, kita ini
menyeru kepada orang kebaikan itu dan ini, wa tansawna anfusakum. Tetapi kita ini lupakan diri kita. Ini perkara yang sangat bahaya. Maknanya nombor satu ialah penonton sekalian, kita mesti jadi orang yang berakhlak ataupun beramal dengan akhlak Islam. Kita cubalah sehabis baik untuk kita membuat perkara-perkara apa yang kita sebut. Ini soalnya yang pertama. Baik, antara semua kita nak tengok seterusnya soalan Facebook yang kedua. Datangnya dari Puan Ismi Nurhayati. Soalan saya, adakah kita sebagai seorang Muslim mempunyai kewajipan untuk saling memperingatkan ataupun mengingatkan kepada kebaikan, dan adakah dengan menunjukkan akhlak yang baik itu dikira sebagai dakwah? Terima kasih. Terima kasih Puan Ismi Nurhayati. Saya kira mungkin nama beliau Nur Hayati kerana Ismi itu dah bahasa Arab, maksudnya nama saya. Baik, Puan Nur Hayati, tentu sekali kita sebagai seorang Muslim, kita mestilah saling memperingatkan di antara kita. Kerana itulah tazkirah itu diperlukan dalam kehidupan kita. Kerana apa? Bila sebut tazkirah, peringatan itu, dia akan memberikan peringatan kepada kita yang terlupa ataupun alpa. Dan kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Asr, ya, wal 'asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Wal 'asr innal insana lafi khusr, kata Allah. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Ya, Allah bersumpah dengan masa. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, demi masa Allah bersumpah, sesungguhnya manusia itu seluruhnya berada dalam kerugian, melainkan illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini orang yang pertama yang tidak rugi. Wa 'amilus salihat, orang yang melakukan amal-amal saleh, amal-amal baik, amal-amal saleh. Ini jenis orang nombor dua yang tidak rugi. Dan yang ketiga ialah wa tawasaw bil haqq, yang berpesan-pesan kepada kebenaran, di atas kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan orang ini yang berpesan di atas kesabaran. Jadi 4 kategori ini, para penonton sekalian yang dirahmati Allah, orang yang tidak rugi yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kita nak ambil 2 tadi apa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, dan orang yang berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi para penonton sekalian, kita kena ambil peluang, ya, sementelahan, ya, ataupun kita memahami ayat ini. Setelah kita faham ayat ini, kita kena ambil peluang untuk kita jadi orang yang sentiasa berpesan-pesan kepada kesabaran dan orang-orang yang berpesan kepada kebenaran. Kerana apa? Orang ini yang tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penonton yang dirahmati Allah taala sekalian, hari ini kita nak berpesan, alhamdulillah mekanisme platformnya sangat banyak, ya. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter, dan kita ada WhatsApp yang kita boleh, ya, ceritakan kebaikan, memberikan kefahaman ataupun pesan-pesan di atas kesabaran. Baik, antara semua, bila sebut WhatsApp, kita tengok soalan WhatsApp yang dikirimkan oleh peminat setia kita. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Wawa dari JB, Johor Bahru. Kadang-kadang susah nak ajak orang sekeliling ke arah kebaikan apabila orang sekeliling tahu sejarah silam kita. Bagaimana kita nak atasi masalah ini, ya Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih saudari Wawa kerana memberikan soalan ini. Sebenarnya mewakili kita semua, ya, untuk memberikan kefahaman kepada kita semua. Wawa dan para penonton sekalian, satu berita penting dan berita yang menarik. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu kefahaman kepada kita bahawasanya Allah sebut apa kepada kita? Janganlah kita berputus harap dan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Allah berfirman kepada kita, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa dan berputus harap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa?
kerana pengampunan Allah itu maha luas. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, ketika mana hamba-hambaku bertanyakan kepada aku, fa inni qarib, bagi tahu kepada mereka, aku ini amat hampir kepada hamba-hambaku yang memohon kepada aku. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak bertepi, maha luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua, saya teringat dalam satu hadis bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercerita, ada seorang pemuda namanya Al-Kifli. Al-Kifli ini, hadirin semua, dalam hadis mengatakan dia ini pada zaman lampaunya, dia ni jenis orang yang tak malulah nak buat maksiat, ya. Tambah-tambah kalau tengok perempuan cantik sikit kan, hak dai licin sikit, hak ni yang dia cari ni kan. Baik, dalam satu hadis mengatakan ada tiba-tiba satu hari Al-Kifli ni datang kepadanya seorang wanita. Wanita ini dalam keadaan itu waktu miskin, ya, yang perlukan duit. Dan bila bertemu dengan Al-Kifli, dia minta duit kepada Al-Kifli dan dia offer badan tubuhnya itu, tubuh badannya itu menjadi galang ganti kepada duit yang dia nak. Ya, maknanya dia sanggup menyerahkan tubuhnya kepada Al-Kifli. Tanpa berfikir panjang pada waktu itu, Al-Kifli kata, okey, kamu nak duit aku boleh, tapi dengan syarat kamu mesti berzina dengan aku. Hadirin semua, dalam hadis menceritakan, Masya Allah, dalam keadaan Al-Kifli betul-betul dalam posisi untuk berzina dengan perempuan ini, tiba-tiba para penonton sekalian, dalam hadis menceritakan perempuan ini menangis teresak-esak. Bila tengok begitu, Al-Kifli tanya, kenapa kamu menangis ini? Tengok ya, walaupun ya muka toreh kan, gangster, tapi hati ada taman. Ya, dia tanya, kenapa kamu menangis? Maka perempuan tadi pun berterus terang, aku memang perlukan duit, tetapi aku tak sanggup nak buat kerja terkutuk, kerja haram ini. Bila perempuan tadi menyebut begitu, hadirin semua, Masya Allah, Subhanallah, Al-Kifli tadi terus insaf. Allah berikan keinsafan. Wanita tadi menjadi asbab untuk dia insaf. Maka apa kata Al-Kifli? Okey, sekarang ini kamu ambillah duit aku ini, kita tak jadi berzina kerana ini benda yang berdosa, terkutuk, maka kita tak jadi, kamu pergi balik ambil duit ni. Kifli bagi kepada dia. Hadirin semua, apa yang berlaku bermula saat itu Al-Kifli insaf dosa-dosanya yang telah lampau dan dia berazam dia takkan ulang lagi dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita, pada malam tersebut hadirin semua, Al-Kifli telah bertemu dengan Maha Pencipta, kembali ke rahmat Allah, meninggal dunia Al-Kifli. Dan saat itu hadirin semua, Nabi bercerita, pagi besok hadirin semua, malaikat ataupun tertulis di depan pintu rumahnya, pintu Al-Kifli, rumah pintu Al-Kifli, tertulis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa kamu. Para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, tengok bagaimana pengakhiran Al-Kifli, pengakhiran yang mulia. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Kerana apa? Beliau insaf dan berazam untuk tak ulang lagi kesalahan yang telah lampau. Kerana itu hadirin semua, dalam hadis Nabi kata apa? Al-amal bi khawatimiha. Amalan-amalan kita ini ditentukan bagaimanakah pengakhiran kita. Maka dengan sebab itu, wawa, jangan rasa rendah diri. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Allah yang Maha mengetahui kita. Allah yang berupaya untuk mengampunkan dosa kita. Tentu sekali yang kedua, kita semua para penonton jangan kita jadi orang yang menghukum orang. Kerana apa? Biarlah urusan hukuman itu Allah sendiri, ya, yang menentukannya. Kita jangan menghukum orang kita kerana kita belum tahu kita ini bagaimana pengakhiran kita. Mudah-mudahan dapat membantu saudari Wawa. Baik, kita tengok pula soalan Facebook kita yang kedua. Ustaz yang dihormati, soalan WhatsApp. Okey. Selalu orang yang lebih tua guna istilah aku makan garam dahulu. Mereka seperti sukar menerima correction ataupun pembetulan, nasihat. Macam mana untuk nasihat kepada mereka seperti anak-anak menantu? Terima kasih. Soalan yang sangat menarik daripada saudari kita. Terima kasih. Untuk kita jawab, saya mohon untuk kita berhenti seketika.
Baik, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian kerana terus kekal setia bersama rancangan kami di TV9 Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Itulah tagline kita ya. Baik, terus semua untuk makluman, soalan-soalan yang kita terima pada pagi ini ialah soalan-soalan spontan daripada Facebook, daripada rakan-rakan yang telah menghantar WhatsApp kepada kita, dan kita sedang akan menunggu panggilan telefon daripada para penonton sekalian. Dan sebenarnya kami warga kerja ataupun pasukan kerja Dai Pendakwah Nusantara yang disiarkan di TV3 pada setiap hari Ahad bermula ataupun jam 9 malam, sangat ingin berterima kasih kepada para penonton sekalian seluruhnya kerana telah memberikan sokongan kepada kami, dan malam esok 9 malam telah masuk sesi ataupun semi-final ya, separuh akhir, yang mana finalnya, grand finalenya pada minggu hadapan hari Ahad. Jadi alhamdulillah respon yang kita terima para peserta dai kita walaupun muda pada usia tapi matang pada bicara. Dan menariknya pada malam esok 9 malam para peserta dai akan membuat persembahan secara spontan. Ya, soalan-soalan yang akan dikemukakan oleh para penonton yang hadir di Plaza Alam Central di studio itu akan bertanya secara live, secara langsung kepada para peserta dai kita, dan inilah antara siri-siri latihan kepada para peserta dai kita sebelum mereka terjun kepada masyarakat menyampaikan dakwah mereka. Baik, hadirin semua, kita nak jawab soalan WhatsApp tadi. Para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, memang betul apabila kita berhadapan dengan ibu ayah kita, tentu sekali kita berada dalam keadaan sedikit dilema untuk berfikir bagaimanakah cara untuk kita menegur ataupun memperbetulkan beberapa kesalahan ataupun kesilapan. Yang pertama, hadirin, tuan-tuan perempuan, para penonton sekalian, kita mesti pegang prinsip. Walau apapun ibu bapa kita, tetap ibu bapa kita, termasuk ya ibu bapa mertua kita juga ibu bapa kita mesti menghormati mereka. Jangan sesekali kita menderhakai mereka. Prinsipnya jelas dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'dilu illa iyyah wa qada rabbuka Allah sebut kepada kita mestilah bertauhidkan Allah, dan juga kita wabil walidaini ihsana. Mestilah juga kita berbuat baik kepada ibu bapa kita. Kerana itulah dalam Al-Quranul Karim telah menyebutkan kepada kita prinsip ini. Maknanya Allah gandingkan wa qada rabbuka illa iyyah wabil walidaini ihsana. Ya, kita mestilah taat kepada Allah dan taat juga kepada ibu dan ayah kita. Ini prinsip nombor satu. Prinsip nombor dua, hadirin semua, Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat. Nabi cerita pada sahabat, wahai sahabat, kamu nak tahu ke tidak al-kabair, apakah itu dosa-dosa besar? Maka sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, khabarkan kepada kami apakah itu dosa-dosa besar? Salah satunya Rasul menyatakan dosa besar al-kabair ialah wa uququl walidain. Kita derhaka kepada ibu ayah. Ini adalah salah satu dosa besar mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, kalaulah kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka kamu mintalah kepada Uwais Al-Qarni untuk mendoakan kamu. Kerana apa? Nabi kata doa Uwais Al-Qarni mustajab. Walaupun Uwais Al-Qarni yang waktu itu berada di Yaman tak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul kenal Uwais Al-Qarni dan Rasul ceritakan betapa hebatnya Uwais Al-Qarni. Kerana apa, hadirin semua? Nombor 1, beliau sangat sayang kepada ibunya dan beliau menjaga ibunya di kala susah dan senang. Ya, di kala susah dan senang beliau jaga ibunya, dan di mana-mana saja Uwais Al-Qarni membawa ibunya, hadirin semua. Dan dalam riwayat mengatakan Uwais Al-Qarni terkena sakit kulit dan dia doa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah aku penyakit ini ya Allah, tetapi kau tinggalkanlah sedikit kesan sakit ini ya Allah, tinggalkan sedikit sakit kulit ini ya Allah, walaupun sebesar shilling 10 sen itu ya Allah, ya. Umpamanya, walaupun sekecil itu, mudah-mudahan bila aku terpandang bekas sakit tersebut, maka aku teringat untuk kembali syukur kepadamu. Ini ya, Uwais Al-Qarni. Hebatnya kerana apa?
beliau menjaga ibunya sesungguh-sungguhnya. Kerana itu hadirin semua, Ibnu Umar dia pernah ditanya oleh seorang lelaki. Orang lelaki ni kata, aku ni dah berkorban pada ibu aku. Aku telah kendong ataupun memegang ibu aku ini untuk tawaf Baitullah. Aku bawa ibu aku, kendong ibu aku untuk tawaf di Baitullah. Dia tanya Ibnu Umar, adakah apa yang aku buat ini telah membayar segala jasa ibu aku? Ibnu Umar menjawab, wahai pemuda, tidak. Masih belum kamu dapat langsaikan beban jasa ibu kamu. Walaupun sekadar satu hembusan nafas ibu kamu saat melahirkan kamu. Tak dapat nak bayar jasa ibu kamu walaupun kamu dah buat sehabis ini. Hadirin semua, ini kedudukan, ya, tingginya kedudukan ibu ayah kita dalam agama. Kerana itu, kita mestilah nasihat dengan cara yang terbaik. Bagaimana? Dengan hikmah. Janganlah kita memalukan ibu ayah kita di depan orang ramai. Ya, mungkin nak nasihat boleh tarik pergi masuk dalam bilik, cerita satu persatu, ataupun mungkin belanja makan dulu, ya, ikan siakap ke apa-apa kan. Kemudian lepas makan semua mungkin boleh sebut sikit-sikit, ya. Kalau berasa tak boleh nak sebut banyak, sebut satu dahulu, sikit-sikit, tadarruj. Kerana apa? Inilah yang diajarkan dalam agama kepada kita muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Cumanya nasihat juga kepada para ibu ayah. Dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita tak tahu, ya, manakah satu anak-anak kita ini yang boleh memberikan manfaat kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ayat ini? Memberi maksud dan faham kepada kita. Kita sebagai ibu ayah mestilah kita memberikan layanan yang sama kepada anak-anak kita. Dalam satu kisah, bila Nabi tengok sahabat, ya, seorang ni dia ada anak ramai kan. So, yang seorang ni dia riba atas riba dia, sahabat ni. Yang dua orang lagi duduk berkeliaran kan. Nabi tegur, kenapa kamu buat macam ni? Kamu tidak adil kepada anak kamu. Jadi ini memberikan faham kepada kita layanan yang adil, ya, kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka memberikan rahmat kepada kita. Baik, hadirin semua, kita ada pemanggil yang bertuah. Yang pertama dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Zarifi Haji Daud yang dihormati lagi dimuliakan saya Omar bin Abdul Majid daripada Peredah Cini Timur, Pekan, Pahang. Terima kasih Tuan Haji Omar. Tahniah kepada Ustaz Zarifi sebagai juri tetap dalam da'i, ya. Terima kasih atas sokongan dan doa Tuan Haji. Jadi begini Ustaz, saya nak silakan Tuan Haji. Ya, saya nak tanya begini Ustaz. Ya. Kita ni kadang-kadang kita ni ialah orang, kita rasa diri ni kita ni seorang da'i, ya. Ya. Lagi lebih lagi kalau kita punya nasihat, pandangan, ya. Kita ada ilmu sedikit sebanyak menasihati orang, amal makruf nahi mungkar, Ustaz, ya. Ya. Tapi persoalannya Ustaz, apabila nasihat-nasihat kita ni diguna pakai oleh orang lain, kita merasa ujub pada diri sendiri. Ya. Jadi rasa kita ni dah cukup baik, kita ni rajin ke masjid, rajin ke surau, berjubah, berserban dengan cukup cantik, cukup dipandang orang. Tapi masalahnya terlintas dalam hati ni merasa ujub bahawa diri kita ni baik, dan kita menganggap orang yang jarang ke masjid, jarang ke surau ni sebagai yang tidak begitu baik kepada diri kita lah. Lebih baik diri kita ni kepada dia daripada dia. Ya. Persoalannya, bolehkah kita bersikap begini Ustaz? Ya. Kerana kita ni dianggap da'i yang kata berpesan-pesan dengan kesabaran, ya. Yang apakah ini boleh kita wujud dalam hati kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain? Itu je soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Tuan Haji yang bertanya tadi daripada Pahang. Satu peringatan kepada diri saya terutamanya, dan kita sangat bimbang penonton sekalian. Bila kita sentiasa memberikan nasihat kepada orang, kita memberikan bimbingan, ceramah dan sebagainya, antara cabaran besar ialah kita rasa riak, takabur dan rasa seronok, ya, apabila orang menjulang tinggi kita. Ini sangat bahaya kerana apa? Ia boleh menyebabkan penyakit hati. Penyakit hati ini apa, hadirin semua? Penyakit rasa riak, takabur, rasa kita ni lebih baik daripada orang. Berhati-hati para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, terutamanya kepada saya. Allah Subhanahu wa taala langsung tak pandang apakah pakaian kita. Allah tak pandang apakah status di atas dunia ini kita bagaimana. Allah tidak pandang itu. Allah pandang apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, para penonton sekalian, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kita ini, penilainya ialah apa? Piawaiannya ialah apa? Iaitulah sejauh mana kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, ya, bila sebut takwa, ya, takwa ni selalu kita dengar pada setiap
hari Jumaat ketika salat Jumaat, orang lelaki dengar perkara ini, ya, khatib dia akan sebut ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari Jumaat ini yang dipesan pada awalnya oleh khatib kepada sekalian para jamaah pada hari Jumaat. Apa maksud takwa? Takwa ini ringkasnya bermaksud kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ria, ujub, takabur, apakah orang ini takut kepada Allah? Tentu sekali orang ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Sayyidina Ali ketika membicarakan apakah itu takwa, dia memberikan beberapa definisi. Yang pertama, takwa itu bermaksud al-khauf 'anil jalil. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut sungguh-sungguh ni, bukan takut sikit-sikit, bukan takut main-main dak, tapi takut sungguh-sungguh. Ini takrif takwa mengikut Sayyidina Ali. Yang kedua apa? Al-isti'dad anir-rahil. Kita melakukan persediaan ya untuk kita bertemu dengan kematian. Yang ketiga, al-amal bima tanzil. Kita beramal dengan apa yang Allah telah wahyukan, dengan apa sabda Nabi SAW. Kita beramal sepenuhnya. Dan yang terakhir sekali ialah ar-ridha bil qalil. Kita redha dengan pemberian Allah, rezeki yang Allah bagi kepada kita, pemberian yang Allah beri kepada kita, banyak ke sikit ke, kita redha semuanya. Ini 4 ciri ataupun 4 takrif yang diberikan oleh sahabat kepada kita apakah maksud takwa. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menjadi muhasabah kepada kita semua. Kita bila kita berdakwah kepada orang, ingat takrif ya. Takrif dakwah tadi apa? Hathun nas 'alal khair wal huda. Kita nak ajak ya, kita nak bimbing orang ini, nak pujuk orang ini kembali kepada Allah dan untuk buat kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Niatnya kerana siapa? Kerana Allah ya. Kita nak suruh orang ini kembali kepada Allah. Bukanlah kita nak suruh orang itu minat kita, puja kita, lambung kita. Tidak, itu bukan makna dakwah. Jadi mudah-mudahan hadirin semua, dengan sentiasa kita beringat perkara ini, ia akan memberikan kefahaman kepada kita. Kita hanya sebagai pendakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting dalam kita berdakwah, mesti kita jaga niat. Baik, hadirin semua, kita tengok pada soalan Facebook seterusnya. Saudara Muhammad Taufiq Ridwan, sedap nama Muhammad Taufiq. Saya nak bertanya soalan, adakah seseorang itu perlu menjadi da'i walaupun dirinya belum jadi baik? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, para penonton sekalian, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita dalam surah Al-Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Hadirin semua, saya akan ulas ayat ini selepas kita berhenti seketika. Rehat sekejap. Baik, penonton sekalian, terima kasih kerana terus kekal setia bersama kami. Janji kami akan memberikan solusi kepada permasalahan kita semua, insya-Allah. Baik, terus semua. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan faham kepada kita semua. "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah mengatakan, sebaik-baik perkataan kita sebagai manusia ini ialah da'a ila Allah. Kita mengajak orang, menyeru orang untuk kembali kepada Allah, untuk kembali taat kepada Allah, kembali patuh kepada Allah. Wa amila salihan, dan melakukan amal-amal salih. Wa qala innani minal muslimin, dan mereka mengatakan aku ini adalah hamba Allah yang muslim, yang patuh kepada Allah. Ini adalah semulia-mulia perkataan yang keluar daripada mulut kita seperti Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada kita. Kerana itu hadirin semua, memang kita tak nafikan kita ini banyak kesalahan, termasuk diri saya. Mudah-mudahanlah hadirin semua dengan kita sentiasa memperingatkan orang, ya, kita memberikan tazkirah, kita membacakan Al-Quran, kita membacakan hadis, kita membacakan kisah-kisah sirah. Mudah-mudahan ia juga ya tentunya menjadi peringatan kepada kita hadirin semua. Terutamanya ia menjadi peringatan kepada kita. Jadi janganlah
kita tunggu kita nak jadi baik dahulu baru kita nak dakwah. Kerana kita tak tahu bila kita jadi baik. Dan tentu sekali setiap hari kita ada kesalahan, termasuk diri saya. Yang baiknya ialah kita ini sentiasa kita memberikan tazkirah. Tazkirah itu bukan sekadar kepada orang, tetapi kepada diri kita terutamanya, dan dengan mudah-mudahan cara itu menyebabkan kita jadi orang yang setiap hari taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin semua, kita rujuk kepada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Taufik Ridwan Saudara Taufik tadi. Maknanya jawapannya Saudara Taufik ialah janganlah kita menunggu ya untuk kita jadi baik terlebih dahulu. Kerana apa? Kita kalau nak tunggu jadi baik 100%, kita tak tahu bila ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita setiap hari memberikan tazkirah, peringatan kepada orang, mudah-mudahan ia juga menjadi peringatan kepada diri kita untuk jadi orang yang baik ya. Jadi maknanya jangan kita tunggu nak jadi baik terlebih dahulu. Maknanya kita setiap hari kita nak jadi baik ya. Mudah-mudahan dengan kita beri tazkirah itu kita juga jadi baik insya-Allah. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak buat satu contoh bagaimana cantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat. Contoh yang pertama. Bagaimana ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakim As-Sulami. Sahabat ini Muawiyah, dia baru belajar Islam ya. Muawiyah Al-Hakim As-Sulami ini dia baru belajar Islam, dan dia belajar bila mana kalau orang bersin ya, acum bersin kan, sebut yarhamkallah ya, moga Allah merahmati kamu. Dia belajar begitu daripada Rasul. Baik, tiba-tiba dalam satu solat, tengah solat, Allahu Akbar kan, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, seterusnya dalam solat ketika berimam ya. Dia duduk belakang, tiba-tiba ada seorang sahabat lain bersin dalam solat ya, acum, kurang lebih macam itulah. Apa yang dibuat oleh Muawiyah Al-Hakim As-Sulami ini, dia belajar dengan Rasul dan sahabat-sahabat lain. Bila dengar orang bersin sebut yarhamkallah, tiba-tiba dia terus apply, dia terus buat dalam solat. Duduk tengah-tengah sembahyang ni, member sebelah, sahabat sebelah bersin, dia pun sebut yarhamkallah. Ya, masya-Allah. Tengok hadirin semua, bila jadi begitu ya, selepas solat sahabat-sahabat lain dah tahu, dah dapat detect dah sahabat Muawiyah ini yang buat lagu tu, jadi semuanya pakai usha plate lah kan. Tengok lain macam lah kan. Tengok kecil kecil besar kan. Tetapi teman sekalian, apa yang hebatnya Rasulullah tegur macam mana? Rasulullah panggil Muawiyah ini ya, duduk seorang-seorang Rasulullah berdua empat mata, bertentang empat mata, dan Rasulullah nasihatkan kepada Muawiyah, maknanya jangan buat begitu ya, jangan buat lagu ni. Kerana apa? Yang perlu buat ialah di luar solat. Dalam solat tak boleh sebut perkataan-perkataan asing ya, selain daripada apa yang perlu kita sebut dalam solat ya. Jadi bila Nabi buat begitu, bila Nabi tegur begitu, apa kata Muawiyah ini? Dia kata, ya Allah, Nabi nasihat langsung tak cederakan hati saya. Ya, bahkan aku rasa makin kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi tengok cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada orang, langsung tidak mencederakan hati orang lain. Baik hadirin semua, kita sambut pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Haji sihat Haji? Alhamdulillah, syukur Haji alhamdulillah. Nasihatlah pada mamu ni. Macam mamu ni warak, tapi manusia dah tengok warak, tapi dengan Tuhan mamu memang tak warak. Macam apa mamu ingat kata sesuatu barang yang mamu mau ni mau buat warak. Tapi pasti apa yang pelaku mamu ni pi jadi lagu tu punya perangai. Tuhan Haji tolonglah nasihat kat mamu dan bagilah tahu kat semua-semua kawan-kawan mamu sebagai lamunan mamu punya perangai, nasihatlah kat mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu Anita daripada Penang, merupakan penyokong setia program kita Tanyalah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya apa yang Mamu sebut tadi ya, merupakan satu nasihat kepada diri saya terutama dan kita semua. Betul lah ya, kita sebagai seorang manusia biasa yang tidak sunyi
melakukan kesalahan. Al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan. Kita ni tak sunyi daripada melakukan kesalahan. Kerana apa hadirin semua? Makin kita nak buat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin kita nak hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barang jangan kita lupa ada tentera-tentera syaitan yang duk buat kerja dia. Syaitan ni dia istiqamah juga. Kan? Maknanya dia ni konsisten nak ganggu kita ni sampailah hari akhirat. Mereka berjanji dengan Allah. Mereka sentiasa duk cucuk kita ni. Cucuk jarumnya, ada jarum halus, ada jarum peniti hak tebal sikit. Macam-macam cara yang dia buat untuk mengganggu gugat iman kita. Pertama sekali tahniah kepada Mamu kerana ada perasaan itu. Ini tandanya Mamu, ya, kita ini adalah orang yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita rasa insaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bimbang benda ini yang akan mengacau keikhlasan kita. Kita nak jaga niat kita ini melakukan amal ibadah bukan kerana yang lain, tetapi amal ibadah kita hanya senya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya boleh syorkan kepada Mamu dan kita semua para penonton sekalian, jangan berhenti dan perbanyakkanlah kita beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah-mudahan kalaulah ada dosa-dosa yang kita tak perasan, Allah mengampunkan dosa kita. Kalaulah ada gangguan-gangguan, Allah memberi bantuan kepada kita. Mudah-mudahan kalimah istighfar ini akan membantu kita memberikan niat yang ikhlas kepada kita, insya-Allah. Baik, penonton sekalian, kita sambut soalan Facebook kita yang seterusnya. Sahabat kita ini daripada Azam, ya, namanya Azam dari Bengkalis, Riau. Terima kasih, subhanallah. Hebatnya program kita sudah sampai ke Riau, bahkan seluruh dunia. Alhamdulillah. Terima kasih atas sokongan Azam. Benarkah jika seseorang ahli maksiat itu selagi dia menyampaikan hal yang baik pada orang lain, iaitulah jangan jadi seperti dia, apakah dia dikira berdakwah? Baik, terima kasih kepada saudara Azam. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Baik. Apa juga kebaikan-kebaikan yang kita buat ini, selagi mana kita ini bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amalan-amalan itu akan dikira sebagai amal ibadah, dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Ya, selagi mana kita bersyahadah, maka apa juga amalan kebaikan Allah akan terima, mudah-mudahan insya-Allah, sekiranya amalan itu ikhlas dan amalan itu betul tepat seperti mana apa yang telah disabdakan ataupun tepat apa yang telah ditentukan oleh agama kepada kita. Cumanya para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita mesti berusaha. Apabila kita mendapat maklum perkara-perkara berkaitan dengan agama, arahan Allah dan arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita latih diri kita ini untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat perubahan dengan seberapa kadar segera yang boleh. Inilah yang disebut sebagai hijrah. Inilah yang disebutkan sebagai hijrah. Kita hijrah diri kita, tinggalkan perkara-perkara yang lampau. Kita berkorban untuk kita menjadi hamba yang lebih baik. Mudah-mudahan hijrah kita inilah yang akan mendapat pengiktirafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat tiket untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ini semua dai. Makanya hadirin semua, tugas sebagai seorang dai ini bukan setakat kepada ustaz, ustazah, para guru, para asatizah sahaja, tidak. Tetapi kita semua ini boleh berdakwah mengikut kemampuan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan amalan dakwah inilah yang akan menjadi modal pahala kepada kita bila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas sokongan. Mudah-mudahan kita bertemu di lain rancangan. Kita akhiri majlis ilmu kita pada pagi ini dengan kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Warhamhuma kama rabbayana sighara.
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu. Wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah.